Baiklah, hari ini saya nak kongsikan satu lagi aplikasi yang terdapat dalam Glimmer, Microsoft Apps tentang cara penggunaan whiteboard. Klik dekat sini whiteboard. Ini adalah paparan yang ni whiteboard saya. Dekat sini whiteboard for bla 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 kan. Yang saya pernah buat lah kan. Kita boleh klik pada new whiteboard. Jadi recommend dia ada banyak lah kat sini kalau you all rasa bersesuaian dengan apa yang you all rasa nak guna. Kongsian ni telah saya kongsikan semasa sesi ni. Kan anda boleh tonton semula pada pautan ni. Apa-apa pun saya akan tunjukkan lebih detail dekat sini. Ini adalah paparan whiteboard saya yang kosong. Di bawah ni boleh dikatakan macam toolbar lah kan. Toolbar kita ini adalah cursor untuk kita select objek ataupun ni tangan untuk ke kiri ke kanan. Untuk pensel, pen ada beberapa dekat sini lah kan. Kita menggunakan pen macam ni mungkin kita boleh tulis kan. Macam tu kan. Bla 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 bla. Macam lah kan. Boleh pilih. Kita ada sticky notes. I think this is a sticky note lah kat sini kan. Kita ambil, kita letakkan kat sini. Kan boleh buat dalam kumpulan. Contohnya kumpulan kuning duduk sini. Kumpulan merah dekat sini. Contohnya saja. So kita tengok apa yang ada macam ni. Kita boleh ambil. Kan, jadi macam ni kan. Then kita ada reaction. Faham murid? Kalau faham macam tu kita letakkanlah ini contohnya. Tepuk tangan. Kita minta murid ni lah. Maksudnya kita tarik, kita klik pada whiteboard baru dia ada keluar. Macam tu lah. Kalau kita tak nak, kita select balik. Macam ni, kita delete. Kita gunakan select cursor ni lah. Macam tu kan. Dekat sini you all kena try and error. Ini new comment, mungkin ada komen kat sini, bla 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 bla. Terulang lah kan. So kita ada text, kita boleh type. Seperti biasa, kita ada shape. Kita ada macam arrow, terulang kat sini. Klik pada share, kita just copy link. So saya akan klik pada paparan ni. Ni anak saya punya. Enter. So kita nampak dekat sini dia boleh kan. Ni kita tadi. Ni saya nampak anak saya dah masuk tadi kan. Saya tengok katakan ni saya ada guna dua skrin dekat sini. So saya akan pergi dekat paparan anak saya dekat sini. Kita boleh tengok lah dekat sini nampak. Arif cuba typekan saya hadir. So dia akan buat saya hadir. Ni anak saya tadi. Kan Arif nampak kan. Ni dia cursor dia bergerak. Ni saya kan. Ni nampak? Ni saya. Kita boleh nampak kejap. Nampak? Ni saya yang ni. Saya pergi dekat dia punya ni. Kan saya boleh edit lah. Kan ataupun saya pergi sini. Kat sini. Sila. Sila gunakan huruf besar dan huruf kecil yang betul. Macam tu. Contoh saja. Kita ni kan. Ni saya dah type kan. So sekarang saya pergi pula dekat anak saya. Ni nampak. Jadi kita ni anak saya. Nampak account dia kat sini kan. Dia macam tu. Katakan ni, adakah anak saya ni boleh bagi whiteboard ni share lagi ke apa kan? Kita tengok. Kita mungkin boleh bagi kan macam tu. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe, follow, tinggalkan komen dan share agar manfaatnya dapat kita kongsikan bersama-sama. Assalamualaikum.